Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar semua? Saya harap pelajar semua sihat. Sebelum ni kita ada belajar tentang apa itu dimaknakan dengan falsafah dan mengapa falsafah penting. Falsafah ni adalah cara kita berfikir dengan keadaan yang bersistematik. Dalam falsafah, benda yang paling penting adalah logik. Kenapa logik itu penting? Boleh tak pelajar semua fikirkan? Logik dia penting kerana setiap manusia ni kita ada pelbagai maklumat yang datang kepada kita. Kita ada maklumat daripada TikTok, maklumat daripada Instagram, maklumat daripada Facebook, mungkin sekarang ni ada TokTok pula, ada Nom-Nom pula, ada macam-macam lagi nama sosial media. Dan setiap sosial media ada maklumat-maklumat yang berbagai. Kita sebagai seorang orang yang berfikir, kita kena proses semua maklumat tu, kita kena hadam dan satu hari nanti kita akan muntahkan, ceritakan maklumat tu kepada orang lain. Proses untuk menghadam maklumat itu adalah logik. Kerana bila kita menghadam maklumat ni, kita akan berfikir, adakah maklumat tu saya digunakan dan bagaimana kita nak menggunakan maklumat tu untuk nak menyelesaikan apa-apa masalah dalam kehidupan kita. So, pentingnya sebagai seorang yang berfikir itu adalah dia boleh ada kemahiran menilai. Adakah ni maklumat yang betul? Adakah ni maklumat yang perlu diceritakan pada masa sekarang? Ataupun ini adalah satu maklumat yang tidak betul? Jadi tujuan kita belajar logik ni bukan sebab kita nak berhujah. Kita nak bercakap, nak mematahkan hujah orang, nak bergaduh, tak. Tetapi supaya kita menjadi manusia lebih bijak dengan jadi manusia yang pandai menilai. Pernah tak kita sahurnya kan, kita dengar orang bercakap berapi-rapi, lepas tu kita basah, rasa macam kena kencing dengan dia. Pernah tak? Kita dengar tu, rupanya dia punya hujah tu adalah hujah yang silap. Contohnya adalah, semua orang yang tengok video ni pandai masak. Betul ke? Tak betul. Ada orang masak telur pun tak reti. Ada orang masak nasi boleh terbakar. Ada orang nak goreng ikan bilis meletup dia punya dapur. Ada orang yang boleh masak nasi goreng kurma dengan mudah. So, setiap orang tu, logik ni nak kata semua orang pandai masak tu adalah bukan satu logik yang betul lah. Tu contoh logik-logik yang betul. Contoh logik-logik yang salah. So, logik ni ialah kaedah berfikir dengan cara yang tersusun mengikut sistem falsafah. So, datang satu ilmu kepada kita akan fikir dengan cara yang betul mengikut ilmu-ilmu yang ada dalam falsafah. Dan kemudian kita mengkaji apakah setiap ilmu, setiap maklumat datang kepada kita, dia datang dengan dua benda. Satu ialah dia punya premis dia. Apa benda yang dia nak cerita. Contohnya kata bahawa telah berlaku gempa bumi di Segamat. Apa bukti berlakunya gempa bumi? Dia tunjuk video orang bergoyang. So, dia ada satu premis telah berlaku gempa bumi dan kemudian dia ada dia punya bukti dia. Selalunya semua cerita akan jadi berbentuk macam tu. So, bila kita ada dia punya premis, bila ada dia punya hujah, maka itulah kita boleh membuat satu penilaian maklumat yang betul. Tapi kalau ada premis tapi tak ada hujah, tak ada bukti, maka kita boleh melihat bahawa kemungkinan maklumat tu salah. Ada juga berita datang kepada kita bahawa dia kata bahawa telah berlakunya gempa bumi di Segamat. Dia cakap gitu. Tapi dia tunjuk video di Shenzhen. Sebagai orang yang tak ada ilmu menilai, dia tengok bahawa ni mungkin satu ilmu yang betul. Dan itu adalah satu masalah. Jadi pentinglah kita belajar logik. Jadi hasil pembelajaran dalam logik yang pertama ialah untuk menjelaskan peranan, kedudukan, hubungan ilmu logik dengan ilmu falsafah serta pelbagai kesalahan dalam berfikir ataupun perhujahan atau falasi. Yang kedua adalah menghuraikan perkembangan, kegunaan dan perbezaan dua pendekatan utama dalam logik. Yang ketiga adalah menganalisis metodologi dan perasaan ilmu-ilmu yang baru. Jadi itu yang kita nak belajar daripada logik ni lah. Yang itu dia menyebabkan logik itu penting. Okey.
Baik, setiap orang kita kena ingat bahawa semua orang dalam yang kita kenal ni semua orang berfikir. Tak ada orang yang tak berfikir melainkan dia ada masalah mental lah. Semua orang berfikir. Tapi setiap orang tu dia ada cara berfikir yang berbeza-beza. Orang A fikir dia macam ni. Orang B fikir dia macam ni. Dan kenapa semua orang fikir cara yang berbeza? Sebab semua orang ada falsafah yang berbeza. So, apa yang kita nak hasil daripada lecture pada hari ini adalah daripada falsafah yang berbeza tu, kita susunkan dia menjadi satu falsafah yang betul dan juga mantap. Terima kasih.